Oleh itu, ilmu fardu ain sepatutnya diajarkan juga pada peringkat sekolah menengah, pada peringkat pra-universiti, dan pada peringkat universiti. Mengikut kadarnya masing-masing lah. Yang ni yang nak kena diuji, nak kena try and error apa semua ini perlu pada masa, pada proses. Tapi nak kena selesaikan dahulu pada peringkat universiti. Yang kita mulakan dengan peringkat universiti sebagai modelnya. Barulah boleh diikuti pada peringkat yang lebih rendah dan lebih rendah. Tapi pada setiap peringkat ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi dari segi pelaksanaannya kita sebutkan tadi, dan dari segi ruang lingkup luas kecilnya, isi kandungan itu, jadi untuk peringkat tertinggi itu yang hendak diselesaikan dahulu, iaitu universiti. Universiti dulu kita nak selesaikan dahulu. Apa yang nak diajar di universiti, situ selesaikan. Disusun dan disiapkan terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana universiti adalah merupakan kemuncak kepada sesuatu sistem pendidikan. Dan universiti juga adalah merupakan model untuk diikuti dalam peringkat pendidikan yang lebih rendah. Semua orang yang belajar di peringkat rendah, bila tanya nak pergi ke universiti. Itu kemuncaknya. Jadi, adalah suatu kesilapan yang besar apabila usaha ditumpukan untuk menyediakan kurikulum peringkat rendah tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kurikulum pengajian tinggi sebagai matlamat akhir yang ingin dicapai. Itu dari segi pelaksanaannya. Selesaikan dulu pada peringkat universiti. Jadi secara ringkasnya, ilmu-ilmu yang kita kategorikan tadi sebagai ilmu-ilmu agama itu terdiri daripada 6 perkara secara ringkas.